Korang percaya atau tidak bahawa di Malaysia ini kita sangat-sangat tertakluk di bawah undang-undang yang telah dimeterakan dalam perlembagaan negara. Tapi kan TZ macam tertanya-tanya jugalah kan, dalam akta-akta yang banyak tersenarai dalam perlembagaan kita, ada tak akta-akta yang menakutkan rakyat biasa dan orang awam macam TZ ni sendiri? Apa kata hari ni guys, kita kupas tajuk yang sangat gempak ini. Katanya akta yang berbahayalah untuk orang awam. Nak tahu lagi? Jom kita tengok sampai habis. Sebenarnya guys, tiada satu akta pun dalam perlembagaan Malaysia yang secara rasminya paling menakutkan. Tetapi ada tapinya guys. Undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 dan bekas Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 sering disebut-sebut. Akta Hasutan 1948 rasanya dah tak asing lagi lah bagi rakyat Malaysia hari ini, kerana kalaulah you all semua kan selalu scroll media sosial, ramai jugalah rakyat-rakyat yang berdepan dengan akta hasutan ni. Almaklumlah, tersalah cakap ke, tersalah buat ke, tersalah sikit itu ini ya. Kerana akta ini melindungi ucapan yang boleh menimbulkan kebencian atau rasa tidak puas hati terhadap kerajaan atau antara kaum, termasuk mempersoalkan perkara 153. Apa tu? Hak Istimewa Bumiputera. Ada tak kat sini yang nak tahu siapakah pengasas akta yang macam tak boleh langsung nak bercakap ni kan? Kalau nak tahu, Akta Hasutan 1948 ini digubal oleh pihak British semasa pemerintahan kolonial di Tanah Melayu untuk mengekang penentangan dan pemberontakan, khususnya komunis, dengan menyekat ucapan yang dianggap menghasut kebencian atau tidak taat setia kepada kerajaan. Rupa-rupanya orang British, you ask, bukannya Perdana Menteri kita. So, nak buat macam mana? Benda dah ada dalam perlembagaan sebagai rakyat yang taat setia dan berpegang teguh kepada perlembagaan. Ikut je lah, betul tak? Akta ini kemudiannya diubah suai dan diteruskan di Malaysia Merdeka untuk mengawal wacana awam, termasuk isu-isu sensitif seperti hak istimewa Bumiputera dan status bahasa Melayu. Apa pula Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960? Meskipun ianya telah dimansuhkan, kalaulah you all semua macam ingat kan, macam ramai jugalah ahli-ahli politik ataupun orang-orang awam yang agak lantang bersuara mengenai kerajaan dan isu-isu politik dikenakan ataupun ditahan di bawah akta ini. Bagi TZ, akta ini lebih menggerungkanlah ya bagi sesiapa yang macam agak lantang tu kan, kerana membenarkan penahanan tanpa perbicaraan bagi mereka yang dianggap mengancam keselamatan negara. Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 bukan sahaja macam agak gerun, malah ianya dikritik hebat oleh antarabangsa sebagai tidak berperi kemanusiaan. Agaknya apakah kesalahan yang dilindungi akta ini? Bagi TZ, akta ini macam agak menakutkan jugalah kerana ia membenarkan penahanan tanpa perbicaraan bagi mereka yang dianggap mengancam keselamatan negara. Agak-agaknya siapalah yang memperkenalkan akta yang mendapat kritikan antarabangsa ini, kerana Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA 1960 ini merupakan undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia hasil daripada cadangan Kerajaan Tunku Abdul Rahman selepas kemerdekaan untuk menangani ancaman komunis dan keselamatan negara. Tetapi ia merupakan kesinambungan undang-undang serupa dari era kolonial dan dikuatkuasakan di bawah kuasa Menteri Dalam
negeri. Dua akta ini yang bolehlah kita sifatkan sebagai agak menakutkan adalah kerana akta-akta ini memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk menahan individu, orang awam ataupun rakyat biasa untuk tempoh yang lama tanpa perlu membawa mereka ke mahkamah. Akta hasutan pula khususnya menyekat perbincangan terbuka tentang isu-isu sensitif dalam masyarakat. Dah tahu kan akta-akta yang tidak berpihak kepada rakyat Malaysia dan orang awam macam TZ ni lah kan. So apa lagi guys, berhati-hatilah dalam berucap ataupun mengeluarkan kata-kata yang boleh tertakluk dalam akta-akta yang dibahaskan ini. Dan agak-agaknya kan kat sini ada tak sesiapa yang pernah ditahan di bawah akta ini?